Waalaikumsalam. Ya. Ni, minyak Faiz dah beli dah ni. Senang ya, tak payah susah nanti. Baik, tuan tengok jap. Saya nak ke belakang. Baiklah. Ya. Alhamdulillah. Murah rezeki adik kamu. Ya. Baik. Abang. Pagi betul kau Tak adalah bang. Faiz, kau tak nak kerja full time dengan abang ke? Abang bayar gaji lebih. Terima kasih bang. Saya ni bukan tak nak bang. Tapi saya kesian kat ayah saya tu. Kan seseorang dekat gerai. Tapi tak apa bang. Saya okey. Bagus kau ni anak soleh okey tak apa, lepas siap kereta ni pergi makan Baik bang. Okey. Faiz. Bang. Kau makan nasi bujang je. Kan semalam abang dah ambil dengan duit gaji. Apa bang? Jimat. Kau cakap abang, kau nak jimat ke kau nak simpan duit kahwin? Abang. Agak-agak tak ada lah. Tak ada bang. Tak ada lah. Tukar sikit. Okey, tak apa-apa. Makan makan. Baik bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ali. Banyak kuih San ni. Alhamdulillah. Mari kita minum dulu San. Faiz, tuan tengok jap. Ya. Dari mana? Daripada rumah Jusoh ni tadi. Biasalah San, kita petang-petang macam ni, kita duduk kampung. Seorang lagi tu sama belajar San. Oh, Aiman sambung dah. Itulah peringkat awal ni banyak nak guna duit. Alhamdulillah nah. Masih baik ada gerai ni. Aiman itulah harapan aku, Ali. Harap-harap cerah masa depan dia. Jadi San, malam ni kita dah tarawih San. Jadi kita jumpa dekat masjid lah. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aiman. Balik juga kamu Ingatkan tak sempat. Sempat ya. Abang mana ya? Ada kat Karos. Oh. Jangan tinggal solat. Jangan lupa berdoa untuk arwah mak kamu. Baik, banyak jasanya pada kamu. Ni, cukup ke duit ayah bagi tu? Alhamdulillah ya. Cukup sangat. Aiman rasa bangga sangat sebab ayah support Aiman, abang pun support Aiman. Kalau tak, sesak juga Aiman kat sana ya. Abang bagi duit untuk Aiman. Sejak bila kamu bagi duit pada adik kamu? Faiz. Faiz hanya nak bantu ayah. Ayah tahu niat Faiz bagus. Ayah sedar niat Faiz baik. Tapi sepatutnya itu tanggungjawab ayah, Faiz. Apapun, terima kasihlah kerana bantu ayah. Saya minta maaf ya. Kamu anak yang baik. Allahu Akbar, Allah. Bang. Bang. Ni apa bang? Mana kau jumpa tu? Bang, kenapa kau tak pergi bang? Siap beasiswa bang. Aku banyak benda nak fikir lah. Fikir apa bang? Fikir apa? Macam mana kau nak ubah diri kau bang? Kau tak nak keluar daripada kampung ni ke? Kau tak faham, Man. Faham apa bang? Man.
Kalau aku pergi belajar, silap-silap engkau pun tak dapat suruh belajar. Tu, ayah. Siapa nak tengokkan dia? Siapa nak tolongkan dia tu dekat gerai? Kau ingat aku ni tak ada keinginan ke? Kau ingat aku ni tak ada cita-cita? Kita ni tak semua benda kita boleh ikut kata hati dan kita boleh dapat apa yang kita nak. Kita semua ada tanggungjawab, Man. Dan aku ni sebagai abang, aku ada tanggungjawab. Aku nak pastikan adik aku ni ada peluang yang lebih cerah, Man. Dapat semua belajar. Bang. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ayah, Dek. Aiman nak cakap. Abang dapat tawaran belajar. Siap beasiswa, ayah. Tapi abang tak bagi tahu kita, ya. Ya. Maafkan saya, ya. Sampai macam ni sekali. Faik minta maaf, ya. Faik tak nak susahkan ayah. Aiman, Ya. salam abang kamu. Cium tangannya. Bang. Peluk abang kamu. Terima kasih, bang. Terima kasih, Sapul adik. Mak akan bangga dengan kamu. Jangan lupa ini, Aiman. Jangan pernah lupa pengorbanan abang kamu dengan kamu. Ingat itu, Aiman, sampai bila-bila. Terima kasih Allah bagi aku anak-anak yang baik. أكبر الله أكبر لا